Hai, Assalamualaikum. Ramai orang ingat menuntut ilmu hanya bila seseorang itu masuk kolej, masuk universiti saja dia patut belajar. Kalau tak masuk kolej, tak masuk universiti, terus kita ada konsep, kita dah tak payah belajar lagi dah, kita dah boleh berhenti belajar. Tapi hakikatnya universiti itu hanyalah salah satu tempat untuk belajar. Ilmu sebenarnya ada di mana-mana. Anda boleh belajar daripada buku yang anda baca, pengalaman hidup yang anda lalui, kesilapan yang anda pernah buat, bahkan daripada orang yang anda jumpa setiap hari. Sebab tu kadang-kadang pernah dengar dia kata kolej jalanan, universiti jalanan. Kadang-kadang satu perbualan pendek boleh memberi ilmu yang boleh mengubah hidup kita. Jadi jangan pernah rasa rendah diri jika jalan hidup kita berbeza dengan orang lain. Yang penting bukan di mana kita belajar, tetapi adakah kita terus belajar, terus menuntut ilmu, terus dahagakan pengalaman, terus mendahagakan ilmu ini. Orang yang sentiasa belajar akan sentiasa berkembang. Kerana hakikatnya pembelajaran itu tidak pernah berhenti selagi kita masih hidup. Akademi Dr. Aizul Ahmad, pembelajaran sepanjang hayat.